boleh tekan join now ni. Okay, tekan join now dan kemudian anda boleh register lah. Okay, setelah anda register, anda download aplikasi MOVA dan anda boleh login. Okay, so saya akan tunjukkan proses ataupun cara untuk dapatkan cashback apabila telah login lah. Jadi untuk proses download, login semua tu anda boleh buat sendiri sahaja. Jadi ini adalah halaman utama MOVA. Dia ada beberapa produk dekat sini, anda boleh tengok dan anda boleh klik lah untuk beli. Dia ada dah dekat sini, dia keluar estimate cashback 51 sen. Dan kalau anda tengok ke atas tu ada yang logo TikTok tu kan. Logo TikTok ni adalah produk-produk yang daripada TikTok lah. Ataupun boleh juga tengok di atas ni, yang sini high cashback, maknanya cashback yang diberikan tinggi. Lepas tu ada TikTok, ada Shopee. So kalau saya tekan dekat Shopee ni, dia akan senaraikan produk-produk daripada Shopee yang telah dimasukkan di sini lah. Sebagai contoh yang Skintific ni, saya tekan di sini dan dia akan estimate cashback kita adalah RM2.75. Maknanya agak tinggi lah. So kita boleh terus tekan order on Shopee. Ini salah satu cara untuk kita membuat pembelian dan kita dapat cashback berbanding dengan kita beli terus di Shopee ataupun TikTok. Cara yang kedua adalah kita pergi buka dulu TikTok, kemudian kita pergi pada bahagian shop. Katakanlah saya nak beli bantal ni. Okay, harga dia sekarang ni tengah ada flash sale. So anda kena faham kalau flash sale ni kadang-kadang kita tak dapat income sebab memang dia tengah jatuhkan harga lah, dia tengah turunkan harga. Cuma dekat sini sebagai affiliate, dia bagi tahu earn 81 sen per sale. Macam saya sebagai seorang affiliate, jadi saya dapat tahulah berapa commission yang diberikan untuk affiliate. So sekarang ni saya bukan nak buat affiliate, saya nak beli produk ni. Jadi apa yang saya buat daripada produk ni, okay, button share yang atas ni ada button share, kita tekan di situ. Okay, kemudian kita copy link. Ni copy link. Kita kembali ke MOVA. Jadi bila kita masuk ke MOVA ni, dia akan keluar terus untuk paste kita punya link tadilah. So kita pilih allow paste ni. Kita tekan yang tu. Dia akan cari sekejap dan dia jumpalah produk tadi. Jadi dia bagi tahu kat sini kita akan dapat 51 sen apabila kita membuat pembelian. Okey. Dan anda kena faham dalam kalau nak buat pembelian di TikTok ni, copy link direct from store page. Maknanya kalau nak membeli di TikTok dan dapatkan cashback dengan MOVA ni, anda kena beli direct daripada shop. Maknanya anda buka TikTok, pergi dekat shop, lepas tu cari produk yang anda nak dan copy paste. Itu anda akan dapat itu anda akan dapat cashback. Tapi kalau anda copy daripada video orang lain, contohnya ada video-video affiliate, okay, mereka buat video dan mereka letak beg kuning ataupun mereka buat live kan, itu tidak boleh. Okay, dia dah tulis dah dekat sini, kalau anda copy link daripada video orang lain, daripada konten-konten orang lain, beg kuning dan sebagainya, itu tidak dapat income. Okay, so kita tekan balik order on TikTok ni, tekan button tu, jadi dia akan buka balik TikTok dan pergi ke balik ke halaman produk tadi dan belilah macam biasa. Jadi apa yang akan berlaku setelah kita membuat pembelian dalam MOVA ni, kita pergi pada bahagian Mi ni dan kita tengok dekat bawah ni, My Order. So kita boleh tengok dekat situ dan ada senarai kita punya order. So macam dalam ni saya ada beli minyak hitam di Shopee. So saya dapat subsidi subsidi cashback RM4.20. Agak besar juga. Jadi okey lah kan, daripada tak dapat apa-apa cashback. So ni dapat balik RM4.20. Siapa nak bagi? Cuma anda tengok dekat sini, waiting for Shopee to confirm order information. Jadi selepas kita buat pembelian ni, dia bukan masuk terus duit cashback tu. Cashback tu akan masuk setelah barang dah sampai ke rumah kita, barulah cashback tu akan masuk. Dan untuk Shopee, dia akan masuk pada setiap 25 hari bulan depan. Contohnya kita beli pada bulan ni, sebulan depan barulah cashback tu akan masuk. Kalau TikTok ni dia lebih kurang dalam seminggu 2 minggu macam tu, cashback dah masuk. Yang penting order itu complete dululah, selesai. Okay, so bawah-bawah ni boleh tengoklah cashback yang saya dapat ni RM1.20, RM1.50, 87 sen, RM2 lebih ni pun RM2 kan. Jadi adalah cashback daripada pembelian saya. Dan daripada sini menunjukkan bahawa saya dapat berjimat bila membeli di Shopee dan juga di TikTok. Ini adalah satu kelebihan kita menggunakan MOVA secara percuma. Seterusnya kita nak buat duit lebih banyak. Jadi kita kenalah menjadi partner. So kalau tengok sini saya punya earning kita pergi pada bahagian earning.
So ini adalah total pendapatan saya. Kalau tengok dekat sini, today ni adalah masuk RM88. Dan total yang saya boleh withdraw sekarang adalah 200 lebih. Kita tengok, okay, dekat transaction detail ni kita tengok, okay. So untuk hari ini ni ada sales commission RM75. So saya dapat commission daripada mana? Sales commission ni adalah daripada pembelian aplikasi MOVA sebagai partner daripada orang-orang yang saya invite. So dekat bawah ni pula, okay, dekat bawah ni kalau tengok ni 26 hari bulan ni 3 sen, 3 sen, 34 sen, 34 sen ni kan. So ini semua adalah hasil daripada pembelian orang yang saya invite. Saya invite dan tim-tim saya yang invite orang, dia menggunakan MOVA secara percuma. Kemudian dia membeli produk di Shopee, di TikTok, dan saya dapat 20% daripada jumlah yang dia dapat. Jadi di sini jumlah yang saya dapat lah. Jadi kalau ni tanda tengok 26 hari bulan, so kita scroll lagi ke bawah. Okay, yang ini 25 hari bulan. Okay, 25 hari bulan ni adalah duit daripada Shopee. 25 hari bulan ni, kalau anda tengok 25 ni, saya scroll laju-laju laju. Tak habis lagi tak habis lagi. Okay, 25 hari bulan memang banyak. So pada waktu ni walaupun 2 sen, 20 sen, 3 sen kan, total saya dapat dalam 150 lebih dalam masa sehari saja daripada jualan bulan lepas. Commission passive. Okay, so ini adalah commission daripada Shopee lah untuk 25 hari bulan. Ibaratnya gaji lah daripada Shopee kan, yang mana hasil jualan bulan lepas. Dan benda ni adalah passive income. Sebab apa? Sebab saya tak tahu pun orang tu beli apa. Saya tak tahu, saya tak mengarahkan dia pun untuk membeli, tetapi dia buat pembelian tu secara automatik ataupun sendirinya sebab dia nak jimat, sebab dia nak cashback. Macam saya tadilah. Macam saya tadi kan, saya ada membuat pembelian. Sebab apa saya menggunakan MOVA? Sebab saya nak cashback lah kan. Jadi bila saya beli, orang yang invite saya sebelum ni, maknanya orang atas saya lah, dia dapat 20% daripada cashback yang saya dapat. Katakan saya dapat RM2, dia akan dapat lebih kurang dalam RM4 kan. Dia akan dapat lebih kurang dalam 40 sen kot. 40 sen dia akan dapat, macam tu lah. Lebih kurang jumlah yang orang atas saya ataupun inviter saya akan dapat setiap kali saya membeli dan dapat cashback. Dan 40 sen tu dia bukan ambil daripada saya punya cashback, tetapi company yang berikan kepada dia. Okay, so sekarang ni saya ada dalam RM231 yang boleh withdraw ni. So nak withdraw ni dia kena tunggu minima RM10. So cukup RM10 boleh withdraw lah. Jadi sekarang ni saya tekan withdraw. And then saya nak withdraw semualah, withdraw all. And then kalau tengok dekat sini ada charge RM50 charge transaksi. Itu normal lah. Jadi dia akan masuk ke akaun Maybank saya. Dekat sini kita boleh masukkan kita punya akaun bank. Dan kita tekan withdraw, tekan confirm, masukkan PIN. Okay, set. Jadi yang ini dah jadi kosong. Okay, so saya kena tunggulah duit masuk ke akaun bank saya. Lepas anda dah ada account, anda pergi yang pertama klik pada Me ni. And then anda sampai page ni, yang kedua anda klik pada View All. Okay, klik View All, anda akan nampak macam ni. Untuk upgrade, so harga dia $299. Jangan risau, anda tak perlu bayar $299 ni. Ini yang ketiga, tekan ni dulu, tekan button ni. Selepas anda tekan ni, dia akan keluar yang gambar yang ketiga ni. So dekat bawah tu ada affiliate code. So dekat affiliate code tu, yang nombor 4 ni anda tengok saya dah sediakan dekat komen, dekat bawah ataupun dekat bio. Dapatkan kod tu dan masukkan di sini. Anda akan dapat potongan RM100 jadi $199 sahaja. So masa pembayaran tu dia akan jadi 200 lebih sikit sebab ada SST, ada cukai government lah. Okay, dan tekan bayar ni, anda bayar macam biasalah menggunakan SPX. Dan bagi saya sangat beruntunglah kita buat benda ni. Dia sangat mudah, yang mana anda hanya perlu guna sendiri, download, guna untuk dapatkan cashback daripada pembeli anda. So kalau anda tak guna MOVA pun, anda tetap akan membeli di Shopee, anda tetap akan membeli di TikTok. So anda tidak dapat cashback kan. Situ satu kerugian lah. Setahun berapa kali anda membeli kan. Jadi kalau anda guna, anda akan dapat cashback dan dapat jimat duit anda. Itu yang pertama. Dan bila anda dah nampak peluang ni, why not? Why not anda upgrade ke account partner, jadi partner MOVA.
Lepas tu anda kena bayar lah nak jadi partner ni. Yalah sebab dia berkongsi keuntungan dengan kita. Mova berkongsi, dia bagi kita 20%, okay, daripada setiap pembelian tu, orang-orang yang kita invite ni sampai bila-bila. Setiap kali orang yang kita invite tu membeli, kita akan dapat 20% daripada cashback dia. So nak dapatkan keuntungan tu takkanlah free. Takkanlah saja-saja, kecuali anda pergi buat aplikasi cashback anda sendiri, kan? So anda dah bolehlah dapat income sendiri. Sekarang ni kita guna aplikasi cashback yang telah disediakan oleh Mova. Kita hanya perlu bayar dalam harga RM199 sahaja, dan kita boleh dapatkan sebuah aplikasi seolah-olah kita punya sendiri, dan kita boleh invite seramai mungkin kawan-kawan kita, ahli keluarga kita guna Mova ni, dan diorang boleh belanja, jimat. Okey, kita dapat 20%, company bagi dekat kita seolah-olah share partner lah, kan? Share partner, kita dapatlah sebahagian saham. Seolah-olah macam tu lah. Jadi macam saya ni, kalau boleh saya tunjukkan kepada anda dekat bahagian ini, tim ni. Okey, so nampak ni, saya dapat RM769.52 dah. Ini adalah commission daripada pembelian user-user saya. Dalam tempoh ni bukanlah sebulan, ni dalam berapa 3-4 bulan macam tu lah. Maknanya taklah banyak sangat kan, tetapi ini pendapatan pasif. Anda bayangkan kalau benda ni setahun dah mungkin dapat dalam 2-3 ribu lebih kan, kalau saya aktif lagi. Tapi sekarang ni saya tak adalah aktif sangat bercerita kepada orang, saya buat konten-konten sahaja. Ada orang yang dapat 5,000 5,000 sebulan daripada ini sahaja, daripada pembelian user-user dia. So kita hanya belanja RM199 sahaja untuk jadi partner Mova, dan kita dapat income pasif daripada pembelian orang. Kalau yang atas ni, yang belas-belas ribu ataupun sale commission ni, 10,000 ni, ini adalah daripada commission orang upgrade. Okay, orang upgrade jadi partner. So macam saya ni ada 71 orang upgrade jadi partner. 71 campur 5, 76 orang lah lebih kurang. Cuma yang 5 orang ni dah jadi goal. Ni kita cerita kemudian lah goal apa semua ni kan. Cuma bila anda tengok dekat sini, anda dapatlah the idea tu, yang mana commission ni kita dapat daripada orang upgrade account. Itu commission kita lah. Maknanya kita invite orang tu membeli account partner Mova ni, kita dapatlah sebahagian commission sebagai seorang affiliate kan. Tetapi sekali je kita dapat. Yang ini shopping commission ni kita dapat berkali-kali, setiap kali orang membeli produk di Shopee dan juga TikTok. Okay, so jangan lepaskan peluang. Boleh klik link di bawah tu yang saya sediakan dekat bahagian description ataupun bahagian komen, ataupun anda boleh pergi pada bahagian bio saya kalau anda tengok di TikTok. Dan anda boleh juga type kedaiklik.com/movainfo, pergi ke browser, pergi ke Google Chrome, and then anda akan masuk ke halaman tu, tekan button daftar Mova. Kemudian bila anda nak upgrade account anda perlu masukkan affiliate code untuk dapatkan potongan harga RM100, sebab harga asal dia adalah RM299. Masukkan affiliate code yang saya sediakan tu. Jadi masukkan di situ, dia akan potong RM100 jadi RM199 sahaja. So total anda kena bayar RM199 campur dengan SST, tax lah, government punya tax 8%. Jadi anda kena bayar total dalam lebih kurang RM214 lebih gitulah. Lebih kurang RM215 lah. Okey, tapi jangan risau, ini adalah pembelian aplikasi Mova untuk akaun, ibaratnya akaun pro ataupun akaun partner, yang mana kita boleh invite orang gunakan Mova secara percuma. Dia dapat cashback, kita dapat commission. Okay, jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jika anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Bye bye.